Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita kembali lagi di dalam slot tangga tajwid. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang mad wajib muttasil. Jadi hari ini kita nak kenal dengan satu lagi hukum mad yang seakan-akan hukum mad wajib tetapi dia sebenarnya berbeza, iaitu hukum mad jaiz munfasil. Jadi insya-Allah hari ini kita bersama lagi dengan Ustazah Fatira. Saya nak tanyakan soalan kepada Ustazah Fatira tentang hukum mad jaiz munfasil. Jadi Ustazah Fatira, apakah itu hukum mad jaiz munfasil? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi diberi peluang untuk bersama-sama dalam slot ataupun segmen tangga tajwid ni. InsyaAllah ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar kepada slot kita ni. Sehari ni saya nak terang tentang mad jaiz munfasil. Kalau sebelum ni ibu ayah ada tengok video saya yang menerangkan tentang mad wajib muttasil, insya-Allah ibu ayah akan senang je nak dapat mad jaiz munfasil ni pula. Okey, sama macam mad wajib muttasil tu, mad wajib muttasil ni pun bila kita kenal dia dinamakan seperti itu, kita akan mudah nak kenal mad jaiz munfasil ni bila mana kita baca Al-Quran. Okey, jom kita tengok makna istilahnya satu persatu ya Ustazah, ataupun para pendengar semua boleh tengok. Kita tengok, kita kenal satu-satu. Mad, yang pertamanya, mad maksudnya bacaan panjang ataupun bacaan yang dibaca dengan panjang lah. Okay. Dan mad ni seperti yang kita maklum dia berlaku sebab adanya huruf mad, alif waw ya kan. Kita tengok pula perkataan jaiz. Tadi kita dah tengok mad, kita tengok jaiz. Okay, jaiz maksudnya harus. Lepas tu perkataan munfasil. Satu perkataan munfasil ni membawa maksud terpisah ataupun bercerai ya Ustazah ya. Para pendengar pun ingat, terpisah ataupun bercerai. Kita tengok semula pada perkataan jaiz tu. Apa maksud jaiz? Jaiz tu maksudnya harus. Harus apa? Harus dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Kemudian munfasil. Apa maksud munfasil? Kat sini maksudnya Ustazah, para pendengar semua, terpisah tu dia merujuk kepada huruf mad, sama ada alif ataupun waw ataupun ya yang ada tanda ombak mad dekat atasnya. Ni tak kisah ni ada satu cerita. Bukan cerita lah. Nak cakapnya ada orang panggil tanda ombak mad tu, kalau macam saya panggil tanda ombak. Ada orang panggil tanda kening. Ada orang panggil misai. Tak kisahlah kan. Tapi yang penting dia merujuk kepada satu tanda yang sama. Jadinya dekat sini munfasil tu maksudnya adanya huruf mad alif ataupun waw ataupun ya yang ada tanda mad panjang tu bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang terpisah. Bukan dalam satu kalimah lah maksudnya Ustazah. Macam tu mad jaiz munfasil ni. Oh, begitu rupanya mad jaiz munfasil ni. Sekarang saya pun dah faham kenapa dia dinamakan mad jaiz munfasil. Jadi tuan-puan kat rumah boleh faham ke? Okey, seterusnya kita nak tanyakan kepada Ustazah Fatira, macam mana kita nak kenal hukum mad jaiz munfasil dan beserta contohnya lah. Okey, boleh insya-Allah. Terima kasih Ustazah Malina. Boleh saya akan keluarkan satu contoh untuk ibu ayah tengok lepas ni insya-Allah balik ni ataupun habis dia tutup video ni boleh buka Al-Quran tengok contoh. Okey, antara contoh mad jaiz munfasil ni dalam Al-Quran boleh buka surah Al-Qad. Tengok ayat yang pertama. Inna anzalnahu. Inna ada huruf mad alif kat situ yang ada tanda panjang mad tu bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang berikutnya. Okey, saya ada satu benda nak kongsi dengan ibu ayah sebenarnya. Ada satu perbahasan panjang tentang mad jaiz munfasil ni, sama ada ulama qurra ni berbeza pendapat sama ada nak baca dengan 4 atau 5 harakat ataupun baca dengan 2 harakat. Tapi kita kat Malaysia ni sepakat kita gunakan aliran Syatibiyah, kita ambil 4 atau 5 harakat. Okay, terima kasih Ustazah Fatira. Jadi senang je sebenarnya nak kenal hukum mad jaiz munfasil ni. Dia mesti berpisah. Huruf mad dengan huruf hamzah tu mesti berpisah, tak duduk dekat dalam satu kalimah. Nak tahu hukum tajwid yang seterusnya? Nantikan episod yang akan datang.